Yang utama adalah tadi, yang saya sebutkan peringkat awal tadi. Itu sporadik macam berkembang begitu. Hak kecil-kecil kan. Macam budak-budak ni dia berkembang lah. Dia tak nak tu tak nak ni. Jadi akhirnya adalah benda lain. Jadi soalnya di sini adalah sebenarnya cukai itu bukan soal utama. Soalnya adalah sistem itu daripada awal lagi tidak akan bertemu. Ada clash of fundamental daripada awal. Barat, Kristian dengan Islam Melayu ni tak akan bertemu secara harmoni, terutama dari sudut keagamaan. Dari sudut sistem hidup ni. Tak akan sama. Jadi tanah Tengkunik ini dibersihkan oleh penduduk dan dibicara. Mahkamah masa tu saya tengok dalam rekod annual report, mahkamah paling atas, mahkamah rayuan. Atas. Dah ada sistem mahkamah agak teratur masa tu. Campur tangan British ni. Kemudian mahkamah rayuan, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi dan mahkamah magistrate. Ada kelas 1, 2 dah ada. Dan akhirnya baru sekali mahkamah penghulu. Agak-agak teratur. Dan mahkamah kadi ada. Balai ni, mahkamah balai, mahkamah sivil. Dah ada sistem tu agak teratur. Mahkamah tanah. Membicarakan soal tanah ada. Jadi, saya nak sebutkan di sini bahawa sistem mahkamah masa itu adalah, jadi dengan cara sistem tu, sistem yang dibawa oleh British tu, sistem mahkamah perundangan itu tak selari dengan sistem yang dipegang oleh penduduk watan. Oleh watan tak sama. Watan Islam, sistem tanah adalah berdasarkan sistem Islam, iaitu menghidupkan tanah mati. Berdasarkan mazhab Syafi'i, ada kaedah berkaitan tanah. Tetapi yang dibawa oleh British dalam sistem itu, dan bila berlaku kesalahan dibawa ke mahkamah, mahkamah pula mengikut British menyerap secara beransur-ansur sistem perundangan barat. Beransur-ansur. Okay? Tak akan berlaku secara harmonis. Terusnya, akhirnya berlakulah tragedi di Telemong. Okay? Tragedi di Telemong saya mulakan tahun 28 lah.